بسم الله الرحمن الرحيم. Okey, teman-teman, ini jalan menuju ke kawasan perkuburan lama yang dikabarkan jenazah semua ialah keturunan raja dan tengku. Ni kalau ada drone baik ni, alamak Ciao lah. Belum beli lagi lah. Okey. Ni dikabarkan, difahamkan ialah perigi lama. Perigi lama yang telah buta, mati. Dah dipenuhi tanah. Dan inilah rupa dia. Itu. Itulah jenazah-jenazah arwah-arwah yang berketurunan raja. Saya ingat, saya tak pasti kenapa nama dia semuanya raja dan tengku. Okey, bermula jenazah yang pertama, kedua, ketiga dan yang seterusnya. Tapi di kubur lama tiada nama, tiada tahun, tiada ukiran tulisan, hanya bercacakkan batu nisan saja sebagai tanda. Tapi tak apa, aku akan tunjukkan kat korang. Okey, aku tunjukkan satu persatu. Kenapa aku syak semuanya raja? Sebab korang boleh perhatikan nama Allahyarham Raja Azli, tahun 2019 wafat. Yang kedua, Allahyarham bin Osman. Yang ni tidak raja lah. Ada beberapa lah, tak semua. Ada beberapa nama raja. Itu pun raja. Korang boleh tengok dekat video ni. Tengku. Kau jangan ambil nama orang pun. Kita ambil itu kau. Sudahlah.
lahir pada 1937. Tapi kubur ni kecil. So kubur ni ialah seorang kanak-kanak atau nak kata bayi pun tidak, kanak-kanak sekitar 7-6 tahun ke bawah berdasarkan saiz. Kalau ikutkan tahun sekarang dah tua lah, tapi ikutkan kematian pada tahun tu, waktu tu masih kanak-kanak lagi. Lahir pada 1937. Dan kubur-kubur lama ni kebanyakannya dia hanya bercacapkan batu nisan tanpa sebarang ukiran nama dan tahun wafat. Hanya letakkan nisan sebagai tanda sahaja. Ini pun raja juga. Banyak raja kat sini. Saya tak bohong. Banyak raja. Saya pun tak tahu raja macam mana ni. Raja Wok. Banyak raja. Sebab yang kita, seperti yang kita faham, orang yang berketurunan raja yang layak memimpin, mewarisi keturunan keluarga beraja ni ialah anak sulung lelaki. Lelaki sulung yang hanya boleh mewarisi tampuk kepimpinan raja. Yang selebihnya mereka memegang jawatan-jawatan kecil lah, jawatan-jawatan yang berkepentingan. Dan saki baki dia saya tak tahu. Mungkin bekerja sendiri, maksudnya menjalani kehidupan seperti orang biasa. Kubur raja lah. Tajuk tu. Semua raja ni, tak bohong. Okey, dah boleh titi. Saya tak tahu kenapa, kalau betul dikabarkan ialah berketurunan raja, kenapa dia tak ada tempat seperti yang sedia maklum. Tempat tu dilindungi dan dihiasi dengan cantik. Sebab orang-orang bangsawan, orang-orang yang ada nama, jawatan tinggi, kedudukan tinggi, biasanya kuburan mereka akan diletakkan di tempat yang cantik, berpagar dan bersih. Bukan seperti ini, seperti orang awam biasa. Saya pun tak tahu kenapa. Oh, kebanyakan kat sini kebanyakan tengku dengan raja. Jom kita tengok lagi. Kuburan lama.
sampai ke bawah. Tak apa, kita akan tengok juga adakah ia masih lagi bernama Raja. Sebab bahagian atas sebelah sana semuanya ialah Raja dan Tengku. Bernap dia punya panggilan. Saya tak tahu boleh ke sesuka hati dia tak. Tapi saya fahamkan tak boleh, melainkan ada susur galon. Ini ada kubur ni, kubur lama. Seperti yang saya katakan, saya maklum kubur lama kebanyakannya hanya letak batu nisan sebagai tanda dan tanpa ukiran nama dan tahun lahir dan atau wafat. Okey, kita tengok sana ada ukiran nama. Kali ni tiada raja. Ini kubur ni semua tak faham kenapa dia di pedalaman dan nampak tidak terurus. Tapi ada orang masih memotong rumput lah. Maksudnya dia tak diurus dengan kemas dan cantik tu maksud saya. Nak kata dia biarkan terusang tak boleh juga, sebab ada kesan potongan rumput kan. Tu ada orang masih menjaga. Cuma nak tak nampak kemas tu saja. Oh, ini masih bernama Raja. Saya masih tak dapat merungkai dan tahu apa-apa mengenai tempat ni, sejarah dia, dan kenapa orang-orang yang bernama Raja Tengku banyak berkuburan di sini. Okey, itu sajalah yang saya boleh tunjukkan, paparkan. Cuma saya masih tak dapat tahu cerita sebenar kenapa. Yang specialnya ialah nama Raja tu. Bukan 1, 2 tapi hampir 20 nama arwah jenazah yang bernama, permulaan dia Raja dan Tengku. Itu yang saya tak dapat mengetahui lagi kenapa dia dikuburkan di sini dan tidak dikuburkan di tempat-tempat yang sedia maklum, tempat yang golongan bangsawan berkedudukan tinggi di antara kemasyarakatan kita semua. Seperti sedia maklum, tempat dia, kuburan dia kemas, dilindungi, berpagar dan cantik. Bukan seperti orang awam biasa. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Kali ini saya akan buat explore untuk sesi malam pula. Sesi malam ini amat memberi satu kesan rangsangan dan sangat seram. Berapa orang malam ni? 3 orang. Seram yang amat. Sekejap. Sebab ini kawasan kubur. Dia keluar kapuk. Kubur lama. Kubur lama ini dihuni oleh golongan-golongan yang bernama Raja dan Tengku. Nah, kita tengok suasana malam macam mana. Alright, let's go. Dia penampakan tu tolong lakukan rakaman skrin ataupun screenshot Asal gelap pun. La ilaha illallah Muhammadur Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Motor ni kawan lu. Di manakah kita? Kita berada di Goraja. Terus ya. Bulan mengambang. Geng, bulan mengambang geng. Ni petanda bulan penuh ni, petanda kuasa-kuasa makhluk-makhluk gaib kuat. Apa yang saya nak munculkan diri kalian di mana kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bulan penuh, bulan mengambang, bulan malam 1000 bulan. Assalamualaikum. Betul. Oi. Okay geng, aku nak menuju ke kubur lama. Kubur lama dan bercampur dengan kubur baru. Dan seperti aku maklumkan, penghuni kubur tersebut ialah hampir 20 lebih jenazah almarhum almarhumah adalah dari bernama, semuanya bermula dengan panggilan Raja dan Tengku. Aku pun, uish, ya Allah. Kelawar punya. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim.
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini explore aku yang first time aku masuk kubur ni, geng. Kubur lama, bukan kubur baru ni. Okay, aku berhenti sini dulu sebab aku kena tunggu partner aku. Sebelah sana diorang buat live, aku buat recording. Tunggu diorang kejap. A while later. Okay, Bulan aku menambah punya partner semua dah sampai. Sekarang aku nak teruskan menuju ke bahagian depan. Okay, ni ada satu perigi telaga yang aku tunjukkan sesi siang tadi. Kenapa awak Okay, tak pasti bagaimana? sekarang jom kita tengok pada waktu malam. Sesi malam, sesi kena pula bulan mengambang. Bulan 1000 bulan. Bulan pembawa berkah. Bulan purnama. Bulan Nisfu Sya'ban. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku dapat merasakan energi kuat kat atas ni. Aku cakap terus terang, aku punya bulu roma naik aku tak bohong. Ini dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kuburan, geng. Kuburan. Entah apa yang merasuki aku sehingga aku berani datang waktu malam di kubur macam ni. Ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Aku akan cuba ambil beberapa footage recording.
Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli kubur, semoga engkau damai di sana. Okay gang, cukup sampai di sini saja yang aku boleh bawa kot, yang aku boleh tolong record. Okay, sampai di sini saja. Terima kasih atas apa, atas terima kasih di atas tontonan korang yang sanggup tengok video ni sampai habis. Okay, alright. Aku dah shaking tangan, tak tahu kenapa. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.